Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada cikgu sebab sanggup meluangkan masa untuk saya temu bual cikgu pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga cikgu ucapkan pada Abang Syairul sebab memilih cikgu sebagai respondents untuk di Temu Bual. Cikgu sangat terharu dan berasa teruja lah untuk membantu, dan secara tidak langsung sekurang-kurangnya cikgu dapat membugar kembalilah bidang pendidikan yang telah dipelajari sekian lama lah. Okey, terima kasih. Sama cikgu. Jadi saya nak mulakan temu bual kita pada hari ini dengan soalan yang pertama, iaitu latar belakang pemerhatian cikgu terhadap murid-murid cikgu. Jadi baiklah. boleh ke cikgu ceritakan sedikit tentang murid yang cikgu perhatikan dari segi umur, jentinanya dan latar belakang ringkas pasal murid itu? Boleh, insya-Allah. Okay, terima kasih untuk soalan itu. Okay, daripada soalan yang diberikan itu tadi, bersesuaianlah sekali apabila cikgu memilih murid tingkatan 5 cikgu ya. Murid tingkatan 5 yang cikgu perhatikan ini pelajar lelaki sebab sekolah ataupun Maktab Sultan Ismail ni semua pelajarnya lelaki. Okay, cikgu memilih seorang individu yang dekat di hati cikgu. Okay. Pelajar ini berasal daripada keluarga yang berpendapatan sederhana. Daripada APDM-nya kita dapat tahu ibu bapanya bukanlah bekerja secara penjawat awam, sebaliknya bekerja sendiri. Okay. Pelajar ini keluarganya tinggal di luar bandar dan di sekolah beliau tinggal di asrama. Okay. Walaupun cikgu perhatikan pelajar ini datangnya daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan sederhana, namun begitu komitmen yang ditunjukkan oleh ibu bapanya sangat tinggi, terutamanya dari segi sokongan terhadap akademik pelajar ini. Okay, buktinya setiap kali kita adakan majlis konsultasi akademik pelajar-pelajar SPM, okay, ibu bapa pelajar ini memang datang dan berjumpa dengan guru untuk menanyakan perkembangan anaknya sama ada dari segi sasiah, sosioekonomi dia, sosial dia di sekolah, dan juga secara tidak langsung perkembangan akademik dia lah. Jadi cikgu rasa pelajar ini boleh dijadikan sebagai suri teladan lah untuk kita jadikan respondents bagi pemerhatian pada hari ini. Okay. Pemerhatian yang cikgu perhatikan ini sepanjang cikgu mengadakan PDPC bersama beliau selama 2 tahun. Dan apa yang cikgu perhatikan, pelajar ini memang menunjukkan minat yang sangat mendalam lah terhadap mata pelajaran yang cikgu ajar. Okay, itulah sedikit sebanyak tentang pelajar ini dan juga latar belakang ringkasnya. Okay. Dari segi personality pula, cikgu memilih pemerhatian pelajar ini berdasarkan pemikirannya yang sangat matang, seorang yang sangat aktif di dalam kelas walaupun datangnya daripada keluarga yang sederhana, okay, namun sikap tanggungjawabnya terhadap pembelajaran sangat tinggi bagi cikgu. Ataupun inilah yang menyebabkan cikgu memilih pelajar ini untuk dijadikan respondents kita pada hari ini. Okay, itu saja untuk latar belakang pemerhatian. Jadi soalan yang seterusnya, bagaimanakah hak perkembangan murid ini berbanding rakan sebaya yang lain? Jadi maksudnya bagaimanakah murid yang cikgu perhatikan ni dia punya perkembangan berbanding dengan murid-murid sebaya yang lain? Okey. Baiklah, daripada awal pemerhatian cikgu tadi, Syairul dah dengar orang yang matang, seorang yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi, okay? Seorang yang bagi cikgu mempunyai satu sikap yang sangat berbeza dengan kawan-kawan yang lain. Dengan usianya yang 17 tahun, tahap perkembangan pelajar ini cikgu rasa lebih sedikit berbanding dengan rakan sebayanya yang lain, terutamanya dari segi kematangan sosial dia, okay? Dan sikap tanggungjawab terhadap pembelajaran. Pada pendapat cikgu,
yang keluarga yang pada pemerhatian cikgu apabila beliau bercakap dengan keluarga dia semasa ada majlis konsultasi tu, cikgu nampaklah beliau seorang yang hormat akan ibu bapanya, mempunyai kasih sayang terhadap adiknya. Jadi sikap kematangan dia tu cikgu nampak walaupun dia seorang pelajar lelaki kan. Nampak sikap bertanggungjawab tu. Apatah lagi semasa belajar dalam kelas dengan cikgu. Okey. Beliau ni lebih berinisiatif untuk melibatkan diri dalam aktiviti di dalam kelas. Tak kira lah semasa cikgu memberikan soalan, cikgu memberikan tugasan, cikgu minta beliau membentangkan hasil kerja kalau dalam aktiviti kumpulan. Okay? Dari segi akademik pula, beliau memang seorang pelajar yang cemerlang. Okay? Dia berada antara pelajar top 2. Kalau tidak dia nombor 1, kawan dia nombor 1. Jadi ini yang menyebabkan perkembangan dia tu cikgu nampak lain daripada orang yang lain lah. Okay, pemahaman dia terhadap pembelajaran memang sangat hebat. Memang kalau bahasa Melayu dia dapat A+ lah. Setakat ni tak pernah lagi lah turun. Saya mengharapkan dalam SPM pun dia kekal dengan A+. Dan cikgu lantik dia sebagai guru muda lah. Macam biasalah Syairul pun tahu kalau ada pelajar yang lebih baik dalam kelas tu berbanding pelajar-pelajar lain, cikgu secara automatik akan merujuk dia sebagai guru muda dan minta kawan-kawan yang lain memberikan komitmen lah, memberikan kerjasama sekiranya cikgu minta dia tu menjadi guru muda, terutamanya apabila cikgu tak ada pergi mesyuarat ke apa kan. Okay. Sikap rajin dengan proaktif dia tu menjadikan beliau tu sebagai teladan lah kepada rakan-rakan lain. Jadi tahap perkembangan murid ini lebih baik daripada rakan sebaya yang lain. Bukan cikgu kata rakan sebaya dia tu kurang baik pula. Okay. Cikgu perhatikan dengan usia 17 tahun itu, rakan sebaya dia ni macam kurang confident apa, kurang yakin. Okay. Kalau bercakap pun tergagap-gagap. Maksudnya tidak yakin lah, tidak confident. Tapi macam pelajar ini, okay, kalau cikgu boleh sebut nama dia, Muhammad Akifuddin ni sangat hebat ya. Dia bercakap dengan saya pun memanglah nampak kepimpinan dia tu. Okay. Dia sentiasa bersedia untuk memenuhkan tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar. Cikgu tanya, dia jawab. Dia pun bertanya. Kalau cikgu tanya ada apa-apa persoalan, dia pun angkat tangan nak tanya. Okay. Namun begitu, sikap dia sangat rendah diri. Very humble. Itu yang sikap yang saya sangat suka lah tentang pelajar inilah. Ya, itu saja. Okay, bagi bahagian yang seterusnya ialah tentang perkembangan fizikal. Jadi, bagaimana cikgu melihat perkembangan motor halus dan motor kasar murid ini dalam aktiviti harian di dalam kelas? Baiklah. Okey. Cikgu suka dengan soalan ini. Ia mengembalikan semula masa saya belajar dulu di universiti tentang perkembangan motor halus dengan motor kasar ini kan. Lama dah tak guna istilah ini. Okey. Bagi perkembangan motor halus ini, kedua-duanya seimbang. Motor halus dengan motor kasar dia seimbang. Okey. Balance kita kata. Okay, kalau ada nasi motor halus dia dapat dilihat dari segi tulisan dia abang. Tulisan dia kemas. Macam kerja pelajar lelaki. Tapi kerja dia tu macam bersih. Macam kakak-kakak dok. Macam geger dia. Okay. Dari segi dia menyusun nota dia. Cikgu selalu merujuk nota dia untuk cikgu salin kopi nota dia untuk tunjukkan kepada pelajar-pelajar, adik-adik tingkat tempat contohnya. Okay. Bagaimana dia menggunakan pelbagai jenis warna pen, okay, untuk dia menimbulkan minat terhadap pembelajaran dia lah, pada bahasa Melayu cikgu ni. Okay. Jadi cikgu nampak dia punya susunan atur, nota dia tu teratur, dia ada nota kecil. Kalau cikgu kata, awak kena buat nota kecil dah. Sekarang kepada kelas-kelas dia lah. Dia cepat ada siap nota dia berbanding pelajar lain. Contohnya, cikgu kata, buat nota tentang semua jenis kata bilangan, kata kerja, kata bilangan, kata hubung yang nak menjawab soalan morfologi katakan. Jadi dia siaplah ke dah. Okay, kawan-kawan dia yang lain belum. Okay. Jadi dalam buku dia, selalu cikgu bagi bintang star sebab kemas kan, kerja dia bersih kemas. Inilah satu aspek
ciri pelajar yang cemerlang lah. Okey, itu motor halus dia tak. Motor kasar dia pula ni apabila dia berinteraksi dari segi kumpulan ke apa dalam kelas dia kan, masa kita buat pembentangan, masa cikgu bertanyakan soalan kebat kepada dia. Jadi kawalan tubuh dia duduk tegak masa kita sekarang nak ujian lisan dah, cikgu banyak berlatih dengan dia tentang ujian lisan sama ada individu ataupun kumpulan. Kalau kawan lain dok duduk tegak, duduk jamah hidung, jamah pipi kalau gapo masa bercakap dok, tapi dia stay straight, sopan lah. Okay, tu motor kasar dia lah tu kalau kita tengok dari segi cara duduk dia yang tegak gitu, memandang muka kita, senyum. Kalau berkumpulan pula dia memandang sesama sendiri, ada kontak mata dengan kawan-kawan. Itu menunjukkan ada confidence level yang sangat tinggi dalam diri dia. Jadi bagi cikgu, ini merupakan satu keseimbangan lah. Kadang-kadang ada motor kasar dia okey, motor halus dia tak berapa okey tak. Tapi pelajar ini memang kita boleh jadikan dia sebagai suri teladan sebab dia balance dua-dua. Itu saja pendapat cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Bagi soalan seterusnya, adakah bagi cikgu terdapat sebarang faktor dari segi pemakanan, kesihatan ataupun persekitaran rumah yang mempengaruhi perkembangan fizikal murid yang cikgu perhatikan ini? Okey, terima kasih soalan itu. Satu soalan yang bagus. Memanglah semua yang diperkatakan itu tadi menjadi antara ciri yang boleh membentuk karakter seorang pelajar yang baik kan. Contohnya dari segi pemakanan, saya perhatikan dia selalu bawa bekal ke sekolah. Tak, bawa bekal tu walaupun dia tinggal di asrama tapi dia packing. Maksudnya tak makan jajan pelik-pelik. Selalu kalau ada makanan cikgu buat kan, nasi goreng ke apa, mihun ke apa yang cikgu masak kat rumah, cikgu bagi dia ambil, dia makan. Maksudnya dia tidak memilih. Kemudian cikgu perhatikan kalau dia beli di kantin, dia beli nasi. Tidaklah kata beli nugget ke. Jadi bagi cikgu, pemakanan yang dia ambil itu merupakan satu faktor yang boleh mendorong kesihatan yang baik kepada dia, kan? Jadi bagi cikgu, pemakanan itu merupakan satu aspek yang sangat penting lah untuk mewujudkan pemikiran yang sihat, sistem imunisasi badan yang baik. Jadi cikgu nampak dia ni jarang demam, memang tak hadir, memang tak ada kat sekolah. Kawan-kawan dia di asrama ada juga demam, tapi cikgu nampak dia ni okey, hadir semua ke sekolah. Atau dia tu kalau badan uniform dia anggota bomba kan. Jadi kita nampaklah tough dia kat situ. Maksudnya dia fit, dia sihat. Dari segi kawat, dia pun jadi timbalan pengurusi tu lupa lah. Sebab cikgu jaga PKBM. Tapi dia bomba. Kemudian dari segi walaupun cikgu tak tahu sangat pasal persekitaran di rumah, tapi apabila kita berinteraksi dengan ibu dengan bapa dia, cikgu rasa memang ibu dan ayah dia ni jenis orang yang mementingkan kesihatan diri, aspek pemakanan. Saya rasa memang dia cukup jaga sebab dia nampak macam orang nak kata dakwah sangat tu, tidak dakwah kan macam ibu dan ayah dia tu pakai pun macam muslimah abang. Jadi orang yang beragama ni cikgu rasa dia tak akan makan pelik-pelik kan. Untuk anak yang bijak-bijak, dia tak akan bagi makan pelik-pelik. Contoh kayak macam apple yang masam ke, cikgu rasa macam dia tak makan lah. Tak, sebab nak suruh daya hafalan tu tinggi. Okey. Jadi cikgu berpendapat lah pemakanan dan gaya hidup yang sehat macam ni memanglah menjadi faktor utama ataupun faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan fizikal pelajar ini. Sebab cikgu nampak dia sihat, mind dia sangat matang, kemudian tidak pernah absent ke apa, tidak hadir ke sekolah. Ini jelaslah kan menunjukkan faktor seperti pemakanan, kesihatan ataupun persekitaran dia ni memberikan satu impak yang sangat penting lah dalam perkembangan fizikal murid, terutamanya yang menduduki peperiksaan lah. Itu pendapat cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Jadi soalan terakhir bagi bahagian B, dalam pandangan cikgu, jika kita mengikut teori kan, teori perkembangan fizikal seperti
Jessel Ai, atau Piaget. tersekat, tersekat. Lain siapa? Okey, dalam pandangan cikgu, jika Okey. jika dipandang dari sudut teori, contohnya teori perkembangan fizikal seperti Jessel atau Piaget, iaitu peringkat sensori motor, adakah relevan dengan pemerhatian cikgu terhadap murid yang cikgu perhatikan ini? Hmm, 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 hmm. Okey. Ini yang cikgu buat research sedikit lah apa bendanya pasal teori Gesell dan Piaget ni kan. Piaget ni peringkat sensori motor lah. Jadi teori perkembangan fizikal bagi Gesell dan teori Piaget ni masih relevan. Dari dulu cikgu belajar pun ada dah teori ni masih relevan walaupun dengan pelajar-pelajar pada era globalisasi ni lah. Okay? Berdasarkan teori Gesell ni, perkembangan fizikal seseorang individu tu berlaku secara berperingkat. Okey, dan mengikut kadar kematangan semula jadi. Contohnya, katakanlah cikgu pergi relief kelas pelajar tingkatan 2 deh. Kita tengok pelajar tingkatan 2 ni masih lagi minda dia tu macam ke arah keanak-anakan, bermain-main lagi dalam kelas. Okey, seringkali kalau cikgu bertanyakan guru-guru yang mengajar tingkatan 2, banyaklah komen daripada guru-guru pelajar ni main-main, banyak main-main, tak nak belajar. Okey, kalau cikgu mengajar dalam kelas pun tidak memberikan fokus yang lebih. Okay. Berbanding kalau cikgu mengajar tingkatan 4 dengan 5, cikgu dah nampak bagaimana perkembangan otak dia, okay, selari dengan peningkatan umur dia. Cikgu kenal masa dia tingkatan 2. Macam abang dulu tingkatan 2. Lepas tu cikgu ambil masa tingkatan 4, masa tingkatan 5. Jadi kematangan pemikiran pelajar-pelajar itu dia berubah selari dengan peningkatan usia. Jadi itu mengikut Gesell lah kan teori itu. Dia itu secara semula jadi. Dan itulah sepatutnya yang berlaku. That's why kita tak nak kalau masa abang tingkatan 4 dulu main-main macam kanak-kanak. Selalu cikgu kata, abang ni ke arah matang dah. Ke arah matang, jangan main-main dalam kelas, jangan bersikap kebudak-budakan. Sebab orang pun akan tak suka lah kalau kita lihat umur dah 16 tahun tapi childish lagi kan. Jadi kita nampaklah kalau pelajar ni cikgu perhatikan ni, maaf Akifuddin kan, dia seimbang dari segi koordinasi motor halus, motor kasar dia. Patut kematangan dia tu seiring dengan peringkat usia dia. Itu bagi teori Gesell. Relevan? Masih relevan. Okay? Kalau Piaget pula tak. Piaget, okey juga. Katakanlah dia tu pelajar tingkatan 5 tak. Dia berada dalam keadaan yang formal pengajian dia. Nak ke arah, nak habis dah sekolah. Dia mesti boleh berfikir dengan matang. Boleh berfikir jauh. Okay? Kenapa macam tu? Sebab awak ni kalau pelajar tingkatan 5 ni, dia akan keluar, berada di luar komuniti lepas pada ni. Yang memerlukan dia bersikap matang, membuat keputusan sendiri. Dia kena menganalisis semua kehidupan dia tu. Terutamanya kalau ada masalah, dia mesti membedah siasat masalah tu, menyelesaikannya dengan baik, berfikiran matang, rasional, buat timbang tara, baik atau tidak. Dan daripada pembelajaran dia di sekolah tu, boleh ke tak dia aplikasikan di luar sana. Sebab itulah pada tahun 2019 tu diperkenalkan TSSM ini, tujuan utama dia ada 2. 1, keboleh pasaran, 2, keboleh gajian. Apabila pelajar tingkatan 5 ni dia keluar dari sekolah, dia boleh berada di tengah, di tepi, kiri, kanan, depan, belakang apabila berada dalam komuniti. Jadi itu teori oleh Piaget yang mengatakan kematangan kita itu berdasarkan formaliti kita, usia kita itu. Semakin tinggi pembelajaran, semakin tinggi tingkatan dia dalam operasi formal di sekolah, seharusnya dia mempunyai pemikiran yang matang. Tambah-tambah apabila keluar masuk universiti, mesti lagi matang. Jadi bagi cikgu, daripada pemerhatian cikgu terhadap pelajar ini, okay, teori ini masih relevan lah. Dua-dua kita boleh guna pakai. Okay, dan kita mesti bersetuju lah apa yang Gesell dan Piaget beritahu lah. Sensory motor ini memang mempengaruhi kedua-duanya. Gitulah daripada pembacaan cikgu lah. Okay. Terima kasih, Cikgu. Jadi bahagian yang seterusnya ialah perkembangan
perkembangan kognitif. Hmm. Jadi, bagaimana tahap pemikiran dan kefahaman murid ini ketika menjalankan tugasan pembelajaran di kelas? Okey, terima kasih. Okey, seperti yang cikgu beritahu tadi, pemerhatian cikgu terhadap pelajar ini, Muhammad Akifuddin ini seorang pelajar yang matang. Seorang yang berusia 17 tahun. Tapi kematangan dia itu seolah-olah dia sudah belajar di universiti. Tahap pemikiran dia, kalau menjawab soalan bahasa Melayu ke apa, dia boleh memberikan jawapan yang di luar kotak. Kalau dia memberikan impak dalam penulisan karangan, dia memikirkan impak yang jangka panjang. Kalau kawan-kawan dia jawab impak jangka pendek, maksudnya katakanlah tajuk karangan tu tentang kemalangan di jalan raya. Kalau punca kemalangan di jalan raya itu daripada pengguna yang cuai di jalan raya. Kalau cikgu tanya apa impaknya? Dia pun jawab, impak dia kadar kemalangan akan meningkat. Kan, itu bagi pelajar-pelajar yang standard, yang biasa. Tapi bagi pelajar ini, dia nampak kalau pengguna itu sentiasa cuai semasa berada di jalan raya, maksudnya tidak ada prinsip ataupun disiplin dalam hidup dia bagi tahu. Jadi, perkara ini boleh mengundang satu keadaan yang tidak baguslah kepada masyarakat yang akan datang. Maksudnya, dia melatih masyarakat kita esok-esok ni menjadi seorang yang careless, seorang yang cuai semasa berada di jalan raya. Bagi cikgu, dia berpandangan jauh lah. Jadi, dalam kelas, cikgu nampak pelajar yang cikgu perhatikan ini ketika menjalankan tugasan dia secara harian di dalam kelas berada pada takat yang sangat baik dan matang. Sebab itulah kalau dia buat karangan, dia selalu mendapat karangan yang cemerlang. Sebab kriteria bagi karangan yang cemerlang ialah huraian yang sangat jelas dan matang. Matang itulah yang tak ada pada pelajar lain, yang menyebabkan pelajar lain tak dapat cemerlang dalam karangan dia tu. Okey? Apa bukti dia? Evidence dia. Apabila cikgu bagi arahan, tak kiralah arahan soalan ke, arahan secara lisan ke, dia dapat menakul arahan itu dengan baik. Maksudnya tak pernah buat silap. Kalau kita minta disenaraikan dulu peribahasa, kemudian saya kata arahan soalan tu, dia kata senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan, kemudian berikan peribahasa yang sama maksud. Okey. Kalau pelajar lain, dia keluarkan terus jawapan. 3 peribahasa, dia keluarkan terus jawapan. Yang si pelajar ini, dia bulatkan perkataan senaraikan itu. Sebab perkataan senaraikan itu memberikan dia 3 markah dah. Jadi dia dapat markah 6. Orang lain dapat 3, dia dapat 6. Ini yang cikgu kata dia ni seorang yang matang. Sebab cikgu tak bagi tahu pun. Tapi apabila kita berbincang, apabila orang lain dapat 3 markah per 6, dia pula 6 per 6, cikgu bagi tahulah. Tak nampak ke perkataan senaraikan tu? Senaraikan itu ialah satu kerja bagi awak yang memberikan markah. Itu menandakan dia tu memahami arahan tugasan tu dengan jelas tak? Kemudian, dia melaksanakan tugas dia tu. Orang lain siapkan kat rumah, dia siapkan di sekolah. Orang lain siapkan karangan tu, kadang-kadang kita minta 2 isi, dihuraikan pada 3 masa BM tu. Dia siap, orang lain tak siap. Jadi cikgu nampaklah orang yang balance macam ni, okay, matang macam ni, tugasan yang dilaksanakannya hebat. Okay, cemerlang maksud cikgu. Okay. Dia dapat menakul semua soalan hebat dengan baik. Okey. Kalau aktiviti kumpulan pula kalau kita tengok dari segi kita berikan aktiviti kumpulan. Dia sentiasa dilantik oleh ahli kumpulan dia tu jadi ketua. Sampai cikgu kata, Akifuddin tu jadi ketua, orang lain pula. Sebab kita nak cari gali lagi kepimpinan orang lain tak. Tapi dia tu sentiasa offer diri jadi ahli kumpulan. Itu yang baik dia. Ya, ini ciri orang yang matang lah. Ciri yang cikgu nampak pemikiran dia, pemahaman dia dalam kelas ketika membentangkan apa-apa, ketika mengambil tugasan sebagai ketua ke leader. Dia boleh buat dengan baik abang. Okey. Jadi, kita kata apa keseluruhan dia, tahap pemikiran dan kepahaman murid ni
seiring dengan perkembangan kognitif dia. Seiring dengan perkembangan usia dia, kematangan dia tu. Inilah yang cikgu katakan. Okey, tahap pemikiran dia tu berada pada tahap yang tinggi berbanding kawan-kawan dia yang lain. Okey. Itu jawapan untuk soalan. Terima kasih Ibu. Jadi soalan seterusnya, adakah murid ini menunjukkan ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan teori Piaget? Contohnya, peringkat praoperasi atau konkret. Okey. Kita lihat berdasarkan pemerhatian lah, kan? Lebih pada pemerhatian, murid ini jelaslah menunjukkan ciri-ciri yang sejajar dengan peringkat operasi formal tadi yang kita katakan. Pada usia dia 17, pemikiran dia macam ni. Pada usia dia 14, dia macam ni dah. Jadi sesuai dengan peringkat teori Piaget ni. Maksudnya perkembangan kognitif dia mesti seiring dengan formaliti dia dari segi usia. Okay. Pada peringkat ni individu ni mampu berfikir secara matang dari segi pemikiran yang tersirat dia, buat hipotesis awal. Katakan cikgu selalu masuk bagi tahu, macam kata kita tak belajar lagi, cikgu tanya dulu soalan sedia ada dia. Dia boleh buat pengetahuan sedia ada dia. So dia boleh buat hipotesis awal. Mungkin cikgu nak ngajar ni hari ni. Betul ke? Kita katalah betul lah. Okay. Lepas tu dia boleh membuat penilaian tentang sesuatu tu dengan baik. Mana tu cikgu uji dia? Melalui soalan kebat lah. Banyak soalan kebat yang kita aplikasi dalam soalan SPM kan. Abang juga pernah dulu kan ada soalan kebat kan. Jadi soalan-soalan tu dia boleh menakulnya. Soalan berbentuk memberikan hujah. Dia boleh menakulnya dengan baik dan menjawab dengan baik. Kalau soalan tu 4 markah, dia dapat beri 4 markah. Kalau soalan tu 3 markah, dia dapat berikan 3 markah. So cikgu rasakan pelajar ini menunjukkan ciri-ciri yang positif lah. Sejajar, maksudnya relevan dengan teori Piaget yang kita bincangkan awal-awal tadi. Itu pendapat cikgu. Terima kasih Ibu. Jadi soalan terakhir bagi bahagian perkembangan kognitif ni, bagaimana penggunaan bahan bantu mengajar atau teknologi digital membantu perkembangan kognitifnya? Baik. Okey. Seperti mana yang Abang Syairul tahu, pelajar ini pada peringkat sekarang dia merupakan pelajar yang lahir dalam era teknologi digital. Jadi penggunaan bahan bantu mengajar yang perlu digunakan oleh para guru mestilah berbentuk selari dengan perkembangan dunia mereka. Kalau mereka sekarang lahir pada zaman digital, maka cikgu juga perlu mempelajari teknologi digital dan banyak menggunakan bahan berbentuk digital seperti persembahan slide ke apa, bagi tugasan. Kalau ada masa yang lebih, cikgu minta mereka membuat pembentangan melalui komputer. Ya, cumanya masalah kita di sekolah kan seperti yang abang beritahulah, seperti abang tahulah, susah kita nak gunakan peranti kerana makmal kita pun diguna pakai oleh pelajar-pelajar ESK dan juga pelajar-pelajar tingkatan 6 sekarang. Okey. Jadi bagi cikgu lah penggunaan bahan bantu mengajar BBM ni dan teknologi digital banyak membantulah perkembangan kognitif murid. Okey. Melalui penggunaan bahan-bahan berbentuk visual kan, kadang-kadang cikgu tunjukkan karangan ke, cara nak jawab soalan dalam kertas 2 ke, ataupun ujian bertutur ke apa, cikgu menggunakan komputer cikgu ni, bahan-bahan dari YouTube ke apa, daripada Didik TV, cikgu tunjukkanlah kepada pelajar-pelajar. Jadi apa yang cikgu perhatikan, mereka berasa seronok menerokai slide-slide berkenaan, okey, dan memudahkan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Jadi pelajar boleh memahami konsep pembelajaran itu dengan lebih jelas. Teknologi digital, kayak biasa cikgu guna, kalau sekarang macam
quizzes ke apa tu cikgu pernah guna dalam kelas. Pembentangan digital dari segi penggunaan slide dalam Canva, Google Classroom cikgu cuba juga walaupun kita tak boleh guna sangat. Cikgu guna Padlet nak tengok dia orang pandai ke tak, tapi kena balik buat kat rumah lah. Cikgu hanya tunjuk cara, kemudian dia orang balik buat kat rumah sebab dia orang tak boleh gunakan peranti di sekolah. Jadi pada pendapat cikgu, tugasan sebegitu mendorong mereka lebih berminat untuk bekerjasama dengan cikgu bagi lebih memahami pembelajaran bahasa Melayu lah. Dan cikgu nampaklah mereka seronok menggunakan BBM ataupun teknologi digital yang mudah-mudah. Macam Padlet ke apa quizzes tu, cikgu masuk dalam Octagon tu kan, mainnya. Tapi kena hati-hati lah sebab dia orang tak boleh guna telefon kan, susah lah bagi cikgu. Sedangkan teknologi digital ni bagi cikgu sangat penting untuk pemahaman pelajar-pelajar di sekolah. Masalah pelajar kita, dia menyalahgunakan lah. Itu je lah masalahnya. Sebab dulu-dulu, masa tahun 2010 ke gapo, cikgu dah lama dah guna telefon untuk merujuk kamus Dewan ke kamus Pro di sekolah. Tapi masa tu tak ada masalah pelajar-pelajar guna pakai telefon. Rakam cikgu-cikgu yang tak bagus ke, rakam dia orang bergaduh dalam kelas ke. Dulu tak ada. Tapi lah ni tak boleh sembarangan bawa teknologi digital ke sekolah ni lah. Contohnya iPad ke apa, sebab mereka buat perkara-perkara yang di luar batasan. Jadi sedih jugalah sepatutnya teknologi digital seiring dengan perkembangan era modernisasi. Semakin kita banyak guna teknologi digital, pembelajaran mereka semakin baik. Tapi jadi sebaliknya, dari segi sasiah mereka, adab mereka hilang di situ. Adalah dia orang rekod guru-guru yang bebel kat dia orang, rekod kelas-kelas dia orang kotor. Kita boleh jumpa lah, pengetua sendiri jumpa. Ada yang dia buat naik masa belajar petang, buat naik belajar petang, belajar tingkatan 5, isap vape. Ada vape. Aduh lah. Jadi inilah perkembangan yang tidak sihat. Tapi apa-apa pun conclusion dia, penggunaan BBM yang cekap oleh para guru, teknologi digital oleh para guru memang banyak membantu pelajar-pelajar untuk perkembangan kognitif dia dalam pembelajaran. Itu cikgu kena akur dan akuinya lah. Okay? Jadi keseluruhan dia, integrasi teknologi dalam PDPC ni memang membantu meningkatkan perkembangan kognitif murid sekaligus meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran tersebut. Itu yang cikgu perhatikan. Okey, terima kasih Ibu. Kita beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu perkembangan sosio-emosi. Jadi, bagaimanakah murid ini berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru di dalam kelas? Okey, terima kasih soalan tu. Okey, bagi cikgu, murid yang cikgu perhatikan ini menunjukkan interaksi sosial yang sangat baik. Seperti yang cikgu bagi tahu tadilah, sama ada dengan rakan-rakan ataupun guru di dalam kelas. Kalau masa guru dan kelas bukan masa cikgu EB saja, tapi sebaliknya guru-guru lain juga. Okey. Jadi pelajar ini sikap dia ramah, mudah mesra dengan orang, tak kiralah dengan guru pun. Tapi berhemah. Okey. Dia bergurau pun secara berhemah. Air muka pun manis, tak pernah tunjuk tak pernah tunjuk reaksi muka yang membuatkan kita rasa curious, dia ni minat ke tak bahasa Melayu ni. Tak ada. Kita senang hati. Lepas tu dia sentiasa bekerjasama dengan baik dalam kelas. Terutamanya kalau dia pairing dengan ahli kumpulan semasa aktiviti berkumpulan seperti ujian lisan kumpulan ke apa, kalau ada dalam kalangan pelajar ahli dia tu, kalau nak kata lemah, tidaklah lemah, tapi tidaklah sehebat dia kan, tidak selancar dia semasa bercakap ke apa. Dia tak ada menunjukkan perasaan tidak puas hati dia. Sebaliknya dia membantu rakan dia yang tak boleh mengeluarkan idea dengan baik.
tidak cekap, tidak fasih seperti dia. Jadi cikgu nampak dia memang menjadi penggerak utama lah dalam segala kerja buat dia. Cikgu perhatikan dalam badan beruniform, sebab cikgu ialah penyelaras badan uniform. Semua cikgu perhatikan semasa pelajar-pelajar membuat aktiviti badan uniform kan. Dia juga seorang leader, seorang pemimpin yang bagus. Masa aktiviti perkemahan, menunjukkan teladan yang baik, tidak menengking ahli dia, memberikan tunjuk ajar yang baik. Okay, walaupun dia abang kali, tak, adik-adik, tak ada lah dia marah, tak ada. Memang kalau kita kata overall baik, seorang yang baik, seorang yang tidak pernah membuatkan guru itu rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa nak marah, tak ada lah. Tak ada. Dia hormat, terima kasih, semua memberikan sikap hormat dia. Dan dia juga merupakan duta sahsiah oleh dalam sistem sahsiah diri tu. Dia merupakan seorang duta sahsiah. 4 orang ada di sekolah tu. Dia salah seorang. Berdasarkan kecemerlangan dia dalam akademik, berdasarkan sahsiah dia yang baik, dia juga mendapat peringkat amalan terpuji dalam laporan sahsiah murid, SSDM. Susah tu nak dapat tu. Okey. Bagi cikgu, keupayaan dia menyesuaikan diri dengan pelbagai lapisan situasi, pelbagai lapisan umur kawan-kawan atau adik-adik di sekolah, di asrama dia, memang menunjukkan dia seorang yang sangat matang. Dia juga boleh menjadi seorang guru muda yang baik dalam kelas, yang menyebabkan apabila saya meminta dia memberikan tunjuk ajar kepada kawan-kawan, dia boleh melaksanakan dengan baik sebab interaksi sosial dia tu dengan kawan-kawan tidak pernah menunjukkan dia tu rasa tak puas hati kalau kawan-kawan dia tak dapat menjawab dengan baik. Okay? Jadi overall dalam kalangan rakan sebaya, dia merupakan seorang kawan yang baik, seorang rakan yang baik, dan kepada guru pula dia merupakan anak murid yang baik lah pada guru-guru. InsyaAllah. Itulah Mas Syairul. Okey, terima kasih Cikgu. Jadi soalan seterusnya, Cikgu melihat teori siapa yang paling sesuai menggambarkan perkembangan sosio-emosi murid ini? Contohnya Erik Erikson atau Bandura. Baiklah. Untuk soalan ini, cikgu dah study sikit apa beza teori Erik Erikson dengan Bandura. Jadi kalau Erik Erikson ni, dia ialah teori yang mengutamakan mengutamakan identiti versus kekeliruan peranan. Tak. Maksudnya teori ini memperlihatkan bagaimana seorang individu itu dia boleh mengenal pasti identiti diri dia dengan baik. Adakah dia tu keliru dengan peranan dia sebagai seorang pelajar ke macam mana. Jadi pada peringkat remaja, kalau kita perhatikan, okay, banyak individu yang cuba bersikap bebas, pemikiran yang bebas. Okay. Kenapa ni? Kau beritahu cikgu. Okay. Jadi sepatutnya seorang remaja yang betul-betul berkembang selari dengan usia dia perlu memahami identiti diri yang sebenarnya. Memanglah seorang remaja itu suka mencuba sesuatu. Tapi kita remaja itu tidak boleh berada dalam zon yang keliru. Contohnya nak ambil alih, nak jadi orang yang dewasa tanpa melalui remaja. Okay? Nak jadi seorang yang hebat. Tak boleh macam tu. Cikgu rasa, okay, dalam kehidupan sosial ni, murid ni, dia kena yakin dari segi bersosialisasi. Dia kena yakin dengan potensi diri dia. Itu kalau dari segi Erik Erikson lah. Itu yang bagusnya. Dia kena tahu potensi diri dia, mempunyai hala tuju yang jelas. Contohnya, pelajar ini cikgu perhatikan, dia ni pelajar tingkatan 5.
Sekolah letak dia sebagai pelajar target. Ibu bapa dia letak dia sebagai pelajar anak yang cemerlang. Jadi cikgu perhatikan graf perkembangan diri dia tu selari sesuai dengan perkembangan usia dia. Maksudnya sebagai seorang pelajar target, dia melunaskan tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar tu dengan belajar ya. Tidaklah kata dia tu lara, terlibat dengan apa-apa peristiwa, apa-apa perkara yang negatif seperti nak cuba merokok, nak cuba jadi seorang pembuli. Tak ada. Dia memang seorang anak yang baik. Dia seorang pelajar yang baik. Okay? Dia menunjukkan emosi yang stabil, maksud cikgu. Emosi dia tu stabil. Dalam pada dia menjadi seorang pelajar target, kalau kita mesti stres lah. Tapi dia stabil emosi dia. Tak ada menunjukkan sikap yang stres, tak ada nak marah, tak ada nak gapo, tak ada. Okay? Dia matang dari segi membuat keputusan. Kalau cikgu panggil dia ke, berjumpa dengan dia untuk memberikan motivasi ke gapo, dia boleh faham. Dan saya cuba cikgu, insyaAllah saya cuba. Macam tu lah. Maksudnya identiti diri dia tu positif lah ke. Tak. Walaupun dia berada dalam persekitaran kawan-kawan yang kadang-kadang banyak lara. Kalau cikgu tak ada dalam kelas, lama tidur. Tapi kita gingita dia tu, dia tak tidur, dia buat kerja. Cikgu tanya cikgu lain pun dalam kelas, orang lain tidur, kawan dia yang lain tidur, dia duduk. Dia study, dia buat latihan. Jadi bagi cikgu, murid ni bijak menilai dan menyesuaikan tingkah laku dia tu dengan persekitaran dia. Dan ini kalau kita perhatikan, dia berada pada norma yang betul lah. Kan? Kalau teori Erik Erikson tu, inilah yang bagus ya. Kita kena follow teori inilah. Identity versus kekeliruan peranan. Maksudnya pelajar yang cikgu perhatikan ni, tak ada kekeliruan peranan dia. Dia tahu sebagai seorang pelajar, dia kena belajar. Dia tahu guru letakkan harapan yang tinggi kepada dia untuk macam cikgu nak dapatkan A+, macam cikgu-cikgu lain sekolah nak suruh dia dapat straight A. Jadi dia tahu, dia kena belajar dengan tekun. Itulah pendapat cikgu. Jadi paling sesuai kita tengok Erik Erikson lah. Okay? Maksudnya kita kena pasti identiti diri kita, jangan keliru dengan peranan kita. Ataupun pelajar ini dia tidak keliru lah dengan peranan dia sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak yang baik. Sebab kita lihat dia sebagai seorang pelajar yang mempunyai cukup package untuk menjadi pelajar cemerlang, insyaAllah semoga dia tak ada apa-apa permasalahan dari segi kesihatan dan keselamatan diri dia untuk menduduki SPM ni bermula 3 hari bulan 11 ini. Dan dia juga merupakan seorang anak yang baik, very obedient, very patuh pada ibu bapa dia. Kalau kita cakap dengan ibu bapa dia lah, memang jenis tak melawan. Dan inilah perkembangan yang positif dalam kehidupan seorang remaja bagi cikgu lah. Okay? Memang cukup package lah budak ni. Okay? Itu je lah Abang Syairul. Okay, terima kasih cikgu. Jadi soalan seterusnya, bagaimana cikgu membantu murid ini mengurus emosi atau membina hubungan sosial yang positif? Baik, terima kasih. Okay, sebagai seorang guru, Abang Syairul juga kenal cikgu kan, bagaimana cikgu boleh mengurus pelajar-pelajar cikgu dari segi membina emosi. Okay? Kalau abang perhatikan cara saya dalam kelas, marah tetap marah. Cikgu bawa sikap sebagai seorang ibu juga di sekolah. Okay? Namun begitu, dalam pada cikgu marah pelajar cikgu. Tapi kenapa pelajar cikgu? Dia tak marah balik pada cikgu. Dia suka kepada cikgu tak? Sebab macam mana tu? Sebab saya mengurus emosi pelajar-pelajar dengan baik, membina hubungan sosial yang positif. Cikgu selalu memberikan penekanan dari segi kerohanian. Tak? Cikgu ajar doa buat semua. Cikgu berikan pesanan sebagai seorang ibu lah. Jadi kepada pelajar ini, dari segi pemerhatian saya membantu juga pelajar ini menguruskan emosi supaya dia tidak berasa stres ataupun tertekan apabila pihak sekolah dan ibu bapa meletakkan target yang tinggi kepada dia. Kan? Sepertilah samalah seperti saya ajar awak semua dulu. Walaupun awak rasa stres lah letak
Okey, dia pun letih juga. Macam sekarang lah. Sekarang tahun ini memang sangat padat jadual pembelajaran dia orang sebab masa dipendekkan 2 bulan kan. Jadi pendekatan yang saya bawa, pendekatan komunikasi yang berhemah. Saya tak maki orang, saya tak ungkit asal usul. Okey. Tapi saya membimbing dari segi kerohanian yang saya nampak. Bezalah dengan guru-guru lain yang mungkin lebih kepada emosi sebab mungkin cikgu mungkin kita manusia biasa, mungkin ada cikgu-cikgu tu dia penat kan. Jadi kalau cikgu selalu memberikan ruang kepada pelajar-pelajar cikgu untuk meluahkan perasaan, jumpa dengan saya di bilik. Ada yang datang jumpa cikgu di bilik. Macam sekarang, tiap kali Mak Senang sekarang tu. Dia mesej, cikgu macam mana ni, saya dah rasa tak tahu nak sentuh hak mana satu. Saya nak baca BN, saya ingat sejarah. Saya nak baca sejarah, saya ingat PAI. Macam mana ni cikgu? Macam mana saya nak buat ni? Saya kata, nanti ada masa free, mari jumpa dengan cikgu. Apabila dah bercakap dengan cikgu refer awak kepada kaunselor Firhan. Sebab kaunselor Hajar tak ada seorang kat sekolah. Ataupun awak nak dengan pengetua ke abang? Saya boleh bagi pengetua kepada awak. Jadi dia kata boleh. Jadi cikgu dah jumpa dah dia. Untuk next, cikgu nak bawa dia kepada kaunselor. Bagi cikgu, ini satu bimbingan lah. Sebab cikgu tunjuk cara bagaimana dia nak solve problem dia. Okay. Cikgu sentiasa WhatsApp dalam kumpulan, dalam grup kelas. Sentiasa memberikan motivasi, sentiasa mengingatkan pelajar-pelajar cikgu supaya sentiasa solat hajat. Kalau penat, tidur. Kemudian jangan terlampau menumpukan aktiviti seharian ini, menghabiskan masa dengan peranti, contohnya bermain permainan video dan video games. Janganlah korbankan masa sekejap saja untuk menjawab peperiksaan. Okey. Kemudian cikgu juga, kalau awak perhatikan, sentiasa melibatkan murid-murid cikgu tu dengan aktiviti berkumpulan. Tak kira lah berkumpulan 2 orang ataupun 4 orang, tapi berkumpulan. Kenapa tu? Sebab kita nak mendidik, mengajar mereka supaya ada consider ke apa? Ada kerjasama, ada pertimbangan dengan ahli kumpulan yang lain. Tak selfish, tak sombong diri, rasa biso, tak ada macam tu. Kena ada sifat sabar, sifat bertanggungjawab untuk menyiapkan kerja, sifat menghormati orang lain. Walaupun kita lebih pandai daripada orang lain, kena bersikap rendah diri sentiasa. Supaya apabila berada di luar sana, awak semua berada dalam kelompok orang yang sentiasa disenangi oleh masyarakat. Jadi itulah cara saya membina karakter saya dari segi membentuk sosio emosi pelajar-pelajar dan bagaimana membentuk mereka menjadi seorang yang positif lah. Saya sentiasa bersikap positif. Itu kalau pelajar saya perasan lah. Saya sentiasa bersikap positif. Tak pernah nak marah orang. Ya. Begitu juga saya tunjukkan saya sebagai role model untuk pelajar-pelajar saya. Itulah saya rasa pendapat saya. Okey. Okay, terima kasih Cikgu terhadap jawapan tersebut. Jadi kita beralih kepada bahagian yang terakhir, iaitu implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Jadi soalannya, apakah strategi pengajaran yang cikgu gunakan untuk menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan murid ini? Oh, baik. Ini soalan yang sangat bagus sebab inilah yang diutarakan ataupun yang diperkenalkan dalam sistem KSSM. Walaupun 2027 kita nak bergerak dah ke arah perkembangan sistem pendidikan yang lain, tapi ini masih valid KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah ini, yang memperkenalkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi ni, inilah strategi yang saya gunakan sangat lama dah. Pada tahun 2019 mula-mula diperkenalkan, kebetulan saya ialah jurulatih utama kebangsaan untuk
PAK 21. Jadi dalam PAK 21 diperkenalkan elemen 4K1N itu yang semuanya menjurus kepada KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau Syairul masih ingat bagaimana cara saya mengajar, saya sentiasa bertanya tentang soalan KBAT. Soalan yang menyebabkan pelajar-pelajar itu berfikir secara aras tinggi tak? Sentiasa berfikir aras tinggi. Walaupun umur 16-17, awak kena berfikir di luar kotak. Awak kena berfikir sesuatu yang jauh daripada usia awak. Okey, aktiviti-aktiviti dalam PAK 21 seperti perbincangan dalam bentuk kumpulan, learning walk, kerusi panas, hot seat tu, berpidato, ada sudut pidato yang maya dalam kelas kita dulu. Inilah merupakan satu teknik pembelajaran yang sangat baik bagi cikgu. Sebab dia berasaskan menggalakkan perkembangan kognitif pelajar seiring dengan usia. Maksudnya kalau awak pergi ke universiti kejap lagi, saya tak runsing dah bagaimana saya melatih awak semua berfikir secara aras tinggi. Kemudian aktiviti-aktiviti yang cikgu gunakan seperti gerak kerja secara berkumpulan, masuk kelas kita berikan terlebih dahulu soalan yang membuatkan awak semua berfikir. Itu merupakan satu pendekatan yang paling baik yang cikgu rasakan sesuai untuk membentuk perkembangan kognitif murid lah. Teknik soal jawab. Awak kan ingat lagi tak cara saya banyak soal jawab dengan awak semua. Saya tak banyak memberi lah sebenarnya. Saya tak banyak menyuap awak semua. Saya banyak menyoal awak semua sehingga awak menjadi seorang yang daripada takut untuk bercakap, takut untuk memberikan pendapat, last kali at the end of the pengajaran ataupun at the end of awak bersekolah, saya rasa saya dalam mata pelajaran saya lah, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, saya mampu melahirkan seorang pelajar yang mempunyai confidence level yang sangat tinggi lah. Contohnya awak boleh menjawab soalan ujian lisan dengan baik. Ini juga saya nampak pada akhir-akhir ini bagi pelajar tingkatan 5 cikgu, terutamanya Muhammad Akifuddin ini, bagaimana dia boleh memberikan huraian yang sangat baik. Baru ini dia jadi role model, dia jadi model untuk pelajar-pelajar lain bagi soalan ujian lisan bertutur secara individu dan secara berkumpulan. Bagi cikgu, pendekatan KBAT ini merupakan satu pendekatan yang sangat baik untuk melahirkan pelajar yang berani, confident, yakinlah maksudnya, dan bertanggungjawab sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Jadi KBAT ini bukan sekadar nak cemerlang dari segi akademik abang. Sebaliknya cemerlang meliputi keseluruhannya kognitif dia tu. Itulah cikgu rasa. Cikgu bersyukurlah sebab cikgu menjadi jurulatih PAK 21. At least cikgu boleh aplikasikan pengalaman cikgu sebagai jurulatih utama itu dalam pengajaran Bahasa Melayu cikgu. Iaitu cikgu mengutamakan KBAT. Sehingga lahir pelajar yang berani untuk memberikan pendapat. Berani bercakap secara lisan. Akhirnya. Itulah pada pandangan cikgu lah. Dari segi teknikal cikgu mengajar. Okey, terima kasih Ibu. Jadi seterusnya, bagaimana pemahaman terhadap teori perkembangan membantu cikgu dalam merancang PDP yang lebih berkesan? Baiklah. Terima kasih untuk soalan ini. Beberapa teori deh. Cikgu ada buat research juga. Teori Piaget tadi, Erikson, semua teori yang abang beritahu tadi tu amat membantulah. Walaupun cikgu sudah lama mengajar, tapi sekali-sekala cikgu perlu juga membaca buku-buku psikologi ini untuk membugarkan kembali cara kita mengajar. Bagaimana kita perlu tahu dengan identiti murid itu pada peringkat usianya itu, kita perlu berikan satu task kepada pelajar ini dalam melayari zaman remaja yang baik. Jadi kalau teori Piaget tadi bagus, teori Erikson tadi bagus, kita boleh apply lah mengikut perkembangan tahap kognitif dan emosi serta sosial pelajar-pelajar ni.
Contohnya kalau pelajar ngajar murid tingkatan 5 ni kan, okey, dia berada pada operasi formal. Formal tu mengikut teori Piaget tadi. Operasi formal ni maksudnya dia kena menduduki peperiksaan dalam usia dia itu. Menduduki peperiksaan SPM, menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Kalau dalam peperiksaan dia, tidaklah kita sebagai seorang guru ni nak menggagalkan dia. Sebaliknya, kita kan? Itu kalau melalui teori Piaget, cikgu perlu banyak menggunakan teknik bimbingan, teknik komunikasi yang berhemah supaya mereka tidak rasa stres apabila belajar. Jadi mereka rasa enjoy, santai apabila belajar. Kalau teori apa tadi? Erikson ni kita kena membina identiti dan keyakinan diri bersesuaian dengan usia kita. Jadi pada usia 17 tahun, mereka itu, pelajar-pelajar ini perlu dilatih supaya sentiasa bertanggungjawab terhadap diri dia. Kalau diberikan tugasan, dia perlu menyelesaikan tugasan. Kalau diberikan tugasan secara berkumpulan, dia perlu menjadi seorang ahli kumpulan yang boleh menyelesaikan tanggungjawab dia dengan baik, tidak selfish, tidak bongkak apabila lebih pandai daripada kawan-kawan. Lepas tu dia perlu ada elemen 4M tu, kolaboratif dan kooperatif dalam diri dia. Itu kalau mengikut teori lah. Jadi sehabis mungkin cikgu cuba aplikasi lah. Sebab itulah kalau dalam bahasa Melayu, cikgu ada banyak aktiviti yang membentuk membentuk pelajar tu secara berkumpulan, tidak secara diri sendiri. Kalau kita seorang, dia akan menyebabkan kita ni jadi seorang yang selfish, seorang yang sombong diri, bongkak. Tapi apabila kita berada dalam kumpulan, kita perlu menjadi seorang yang humble, seorang yang berhemah, nak bercakap pun kena berhemah, nak jadi seorang leader pun, pemimpin pun kena berhemah. Jadi semua teori tadi baguslah belaka. Kita guna pakai belaka. Ya. Dari segi Islamik pun, teori kita mengikut sunnah Rasulullah juga cikgu guna pakai. Cikgu banyak guna kan. Doa-doa, surah-surah yang selalu cikgu pesan lah. Suruh amalkan. Okay. Itu juga, seperti cikgu ajar abang dulu lah. Sama juga cikgu ajar pelajar ini supaya sentiasa meletakkan ajaran Islam tu di depan. Okay. Itu yang cikgu tengok lah. Bagaimana pemahaman cikgu terhadap teori perkembangan membantulah cikgu dalam PDP yang berkesan. Gitulah. Ya. Itu abang. Terima kasih cikgu. Jadi soalan terakhir lah. Okay. Pada pandangan cikgu, apakah cabaran utama guru dalam mengenal pasti dan menyokong perkembangan murid mengikut mereka? Okey, betul. Okey. Terima kasih untuk soalan tu. Sebenarnya dalam kerjaya keguruan ini banyak cabaran yang guru-guru termasuk cikgu hadapi. Okey, terutamanya dari segi perkembangan fizikal dan mental pelajar-pelajar. Okey. Antara perkembangan fizikal dan mental, perkembangan fizikal tu cikgu banyak serahkan kepada parents masing-masing lah. Dari segi parenting, nak menyediakan gaya hidup yang sihat kepada anak-anak. Ya. Kalau di sekolah pula, cikgu lebih banyak melihat kepada perkembangan emosi pelajar-pelajar. Kan? Jadi, perbezaan individu yang ada dalam kelas itulah merupakan satu cabaran kepada guru-guru dari segi perkembangan kognitif pelajar-pelajar. Dalam 20 orang pelajar, dalam 15-18 orang pelajar itu tak semuanya sama. Ada pelajar yang matang, ada pelajar yang sangat sensitif, ada pelajar yang kita tak boleh tegur, dia jadi marah. Ada pelajar yang buat tak tahu je, buat tak kisah.
Adalah dalam 5 kelas, tingkatan 5 S1 sekarang yang cikgu ajar ni, macam-macam watak. Ada yang buat dek je. Kita buat lawak pun dia tak senyum. Kita buat macam-macam lah. Kita buat lawak pun dia buat dek gitu je lah. Okay. Jadi cabaran dianya kepelbagaian perkembangan mental pelajar-pelajar ini menyebabkan cikgu ataupun para guru perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati dalam menangani sikap seorang pelajar. Cikgu tak boleh terlalu tamak memberikan banyak homework kepada pelajar-pelajar ini. Metaka dia tu bijak. Metaka dia tu boleh menangani stres dengan baik. Cikgu pun pulun bagi dok soalan-soalan yang banyak. Tak ada. Cikgu bagi sama rata. Okey. Cikgu banyak memberikan pujian kepada pelajar-pelajar. Ini juga merupakan satu cabaran kepada guru untuk kalau awak belajar standard 4 ya. Standard 4 dalam SKPMG 2 learning skills. Okay, guru perlu menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang pandai mengawal, seorang yang pandai membimbing, seorang yang pandai memberikan pujian, ringan mulut untuk memberikan pujian, ringan tulang, ringan tangan untuk memberikan ganjaran, ya. Sebenarnya saya rasa awak pun dah alaminya semua kan dalam kelas. Bagaimana kalau saya nak mengatasi cabaran yang ada dalam kelas itu, nak menarik perhatian pelbagai peringkat mental murid tu. Saya banyak bermain dengan emosi. Okey, marah tetap marah, tapi saya menjadi seorang ibu kepada pelajar-pelajar sehingga mereka last sekali mereka rasa senang, mereka boleh siapkan kerja saya. Jadi selain itu cabaran guru juganya apabila berdepan dengan parents lah. Ada parents yang tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, yang tidak pandai menyelami rasa emosi anak. Dia mengharapkan guru-guru saja yang memberikan peran, yang memainkan peranan itu. Jadi bagi cikgu sebenarnya dua hala kita kena mainkan peranan. Guru memainkan peranan di sekolah sebagai ibu bapa yang kedua. Sebab kita orang di sekolah bukan 24 jam dengan anak-anak, dengan pelajar. Okay? Setiap pelajar dia ada keluarga yang berbeza. Setiap pelajar didedahkan dengan perkembangan yang berbeza. Ada anak orang yang berada, ada anak orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, ada anak yang kurang kasih sayang, ada anak yang terlebih kasih sayang sampai manja sangat-sangat. Orang bagi kerja banyak pun rasa stres. Ada tu kat sekolah kita sekarang. Ibu bapa marah kepada guru. Kebetulannya kena guru kanan pula, guru kanan baru di sekolah kita tu. Dia bagi banyak homework lah sikit kepada anak pelajar tingkatan 2. Jadi ibu bapa marah kepada guru berkenaan, pada guru kanan tu. Sebab dia menyebabkan anak dia stres, terpaksa makan ubat stres. Kejutlah guru kanan kita tu. Dia baru kan di sekolah tu. Gini ke Kak Ivy, dia kata pelajar kalau kita, wallahu alam, kata sebab dia budak-budak kita ni lah ni generasi manja. Betul tak? Dia tak tough. Betul. Generasi manja. Bagi kerja sikit pun marah. Bagi stres. Dia kata stres lah. Okay. Jadi satu lagi kan, cabaran kepada guru ni kan, apabila ibu bapa tu berada di sebelah pihak anak. Contohnya, kalau kita bagi tahulah, kalau ada masa perjumpaan ibu bapa, kita bagi tahu pelajar anak dia ni gini. Maksudnya tak beri tumpuan dalam kelas ke gini. Jadi ibu bapa tu tak boleh adat, tak boleh guru komen macam tu. Dia berada di sebelah pihak anak. Jadi inilah cabaran yang menyebabkan guru tak boleh nak ubah persepsi anak itu terhadap kehidupan di luar sana.
Dia tak boleh jadi seorang yang tough. Tak boleh adapt perkara-perkara yang lasak. Itu. Sedangkan kita sebagai guru, kita nak latih mereka supaya menjadi seorang yang kuat semangat, jadi tidak manja apabila berada di luar sana yang jauh lagi daripada ibu bapa. Contohnya apabila belajar di universiti, apabila diasak dengan macam-macam bentuk, macam-macam style pensyarah, yang diasak dengan pelbagai tugasan yang memerlukan had masa yang pendek untuk disiapkan. Jadi apabila awak tidak tough, tidak lasak, ini yang menyebabkan awak gagal dalam pembelajaran. Ataupun apabila berada, tak kira lah di universiti pun ataupun di sekolah. Jadi inilah cabaran yang cikgu kena pasti untuk menyokong perkembangan sasiah, perkembangan mental murid di sekolah. Satu laginya, cabaran digital sekarang. Peranti-peranti, apa-apa yang dimuat naik dalam peranti, terutamanya dari segi games, banyak mendorong pelajar-pelajar kita menjadi pelajar yang cepat marah, cepat beremosi. Banyak jenis games yang bunuh-bunuh tu, semuanya membentuk emosi yang keras dalam diri sehingga tidak ada jiwa yang lembut dari segi empati dengan simpati. Sampai tak rasa sangat simpati kepada guru-guru yang meminta mereka belajar, buat homework. Ada cikgu tu siapa frust lah ni. Bagilah tugasan, tak buat. Ni pelajar tingkatan 5 kita, awak tingkatan 1, 2, 3 tak usah cakap. Banyak cikgu yang sedih hati lah ni. Sebab murid-murid nak enjoy je dalam kelas. Kalau dia tidur dalam kelas. Itu satu perkembangan yang tidak sihat lah bagi cikgu. Inilah cabaran utama untuk membentuk karakter seorang murid yang beriltizam tinggi lah pada satu hari nanti. Itu sajalah bang. Okey? Terima kasih Ibu. Jadi sudah berakhirlah soalan-soalan kita. Jadi jelaslah bahawa pemahaman tentang teori perkembangan kanak-kanak amat penting dalam dunia pendidikan. Itu kan Ibu? Betul. Jadi Betul. Guru bukan sahaja perlu menilai akademik, tetapi juga perkembangan fizikal, kognitif dan sosial emosi bagi melahirkan murid yang seimbang dan holistik. Betul. Kalau boleh cikgu nak buat conclusion ataupun kesimpulan secara keseluruhannya, murid perlu menunjukkan perkembangan yang positif dari aspek kognitif, sosialisasi, emosi dan juga fizikal mereka selari dengan usia mereka. Tingkatan 1 buat cara tingkatan 1, tingkatan 2, 3 cara tingkatan 2, 3 semakin matang, tingkatan 4 pramatang dan tingkatan 5 tu keluar sebagai seorang pelajar yang matang, mempunyai pertimbangan fikiran yang sangat rasional. Okey. Semua ini memerlukan sokongan keluarga yang sangat baik, persekitaran sekolah yang kondusif, yang selesa, prasarana sekolah yang sempurna. Lepas tu yang paling penting sekalinya ialah pendekatan PDPC dalam kelas oleh para guru lah, turut menyokong pembentukan kognitif sasiah murid dari segi jeris lah yang baik dah, menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab, yang matang, yang cemerlang dari segi akademik dan sasiah. Satu lagi, kita memerlukan seorang pelajar yang mempunyai adab yang sangat tinggi lah, akhlak dan sasiah di samping akademik yang cemerlang. Itulah kesimpulan yang cikgu boleh buat untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih Ibu. Dengan itu tamatlah sesi temu bual kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kerana cikgu sanggup meluangkan masa bersama saya untuk melakukan temu bual berkaitan dengan psikologi dan perkembangan kanak-kanak ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk peluang ini. Cikgu sangat menghargainya. Sekurang-kurangnya saya boleh study balik. Sebab tu cikgu minta dulu soalan tu sebab cikgu nak study balik. Buka buku lama kan. Sekurang-kurangnya membugarkan kembali lah. Kita refresh balik. Itulah tugasan kita. Abang Syairul pun apabila menjadi seorang guru nanti, jadilah seorang guru yang sentiasa mempunyai ruh keguruan dalam diri. Bertindaklah dengan rasional. Gunakan pemikiran yang matang. Jangan letakkan emosi di depan.
sabarlah ketika berhadapan dengan pelbagai jenis jenis emosi pelajar. Okey. Jadilah seorang guru yang sangat baik. Okey. Itu sajalah pesanan daripada cikgu lah. Okey. Semoga anda berjaya. Okey, sama-sama. Okey.